Ini ialah dashboard sekolah SK Rebak. Jadi dalam ini dia ada data demografi tentang maklumat asas sekolah, maklumat pentadbir, maklumat pemimpin pertengahan, maklumat grade guru dan juga grade bukan guru. Kemudian kita juga ada bahagian input di mana bahagian ini membantu sekolah menyimpan semua data 3 tahun. Kalau kita lihat di sini ada data enrollment dari tahun 2024 sehingga 2026. Kemudian kita ada guru option dominan. Kemudian ada juga data tentang pelibatan PIBK dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga ada data output iaitu data SCAS daripada tahun 2023 sehingga tahun 2025. Kemudian ada data PLC dari 2025. Jadi dalam dashboard ini sebenarnya dia membantu saya untuk mencari apa yang boleh dibuat sebagai penambahbaikan. Kita membuat perancangan. Kalau dilihat di sini, kita dapat maklumatlah bahawa PLC 2025 tidak ada dijalankan di sekolah. Jadi tahun yang akan datang, maksud tahun baru ni, kita buat penambahbaikan. Kemudian ada juga data-data tentang disiplin dan juga ada data-data tentang akademik. Kita ada data PBD daripada tahun 2023 sehingga 2025. So di sini kita dapat lihatlah bagaimana prestasi setiap mata pelajaran ini, yang mana satu mata pelajaran kritikal, yang mana satu ada peningkatan, yang mana satu ada penurunan, ada juga yang haywire. Jadi dashboard ini sebenarnya dia membantu sekolah untuk menyimpan semua data dalam keadaan yang lebih tersusun dan juga selamat. Untuk tahun yang berikutnya, data ini masih ada, cuma kita hanya membuat duplicate di bahagian bawah ini. Kita hanya duplicate dan kemudian kita tukar sahaja kepada tahun 2027 dan kita akan memasukkan semua maklumat-maklumat tentang 2026 pula. Okey, jadi ia sangat membantu.